Aku baran lah abang aku. Patutlah dia balik. Dia nak jual tanah. Hah? Tanah kebun aku dia nak jual. Tak boleh. Tanah tu pertamanya tanah pusaka. Dah berapa lama kita mengejarkan tanah tu nak jadi hasil macam gitu. Tak boleh, tak boleh. Berapa banyak dia offer? Dia offer 3.my. 30.my. Jual. Engkau jual. Engkau jual. Aku takkan jual kalau tak ada .com. Abang. Aku nak bagi tahu kau. Apa? Lain kali kalau cat rumah, jangan diri sebelah rumah. Orang tercat sekali. Tak, ini kebun kau tu. Apa sebab kau nak jual kau tak beritahu aku? Bukan, bukan. Aku kerja je. Itu owner dia tu. Itu owner dia. Owner? Ha. Jangan yakin sangat. Salah, sana. Apa punya sebenarnya? Aku tak tahu. Aku masuk, Salah. pakai masuk aja ni. Maksudnya salah tak apa. Jangan confident. Ini owner ni. Itu owner. Ini. Itu owner. Ini owner kebun. Oh, ni. Dah separuh cerita baru kau tahu owner siapa. Tak tahu, dia orang tak bagi aku tengok. Oh, okey.